Maka saya ditanya di dalam forum tu, bila sampai pada giliran saya, dia kata, Ustaz sebagai cikgu sekolah, bagaimana Ustaz melihat anak-anak murid Ustaz sebagai bakal ibu bapa dan juga bakal suami isteri pada masa akan datang? Kita mungkin tengok anak murid kita tengok anak-anak kita sebagai dia ni nanti besar kerja apa gamaknya dia ni? Kerja doktor ke, cikgu ke, kerani ke, meniaga sendiri ke? Kita duk fikir yang tu. Tapi mungkin kita terlepas pandang tentang anak-anak kita ni, pada suatu hari nanti mereka akan menjadi suami dan mereka akan jadi ibu dan bapa. Setakat pengamatan di sekolah, kalau macam ni rupanya, macam mana agaknya mereka ni kalau difikirkan mereka itu adalah bakal suami dan isteri, ibu dan bapa? Soalan tu ditanya kepada saya. Jadi bila ditanya tu, dia menarik perhatian sebab kalau kita tengokkan anak-anak kita dan kita fikir mereka ni bakal suami dan bakal isteri, tak relevan dah kerunsingan akhirnya berapa A periksa tu. Sebab yang A tu tak laku dalam nak mempertahankan dan membina sebuah keluarga. Yang kita nak tengoknya ialah watak, akhlak, kemampuan berfikir, kebolehan mereka menyelesaikan masalah. Dan semua masalah rumah tangga tak ada skema jawapan. Tak boleh beli buku soalan-soalan terlepas. Macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga. Dan adakah benda-benda tu ada pada anak-anak murid saya? Itu yang ditanya. Jadi bila kita diminta untuk melihat daripada sudut tersebut, timbul rasa bimbang. Saya dengan pelajar-pelajar di sekolah, dari semasa ke semasa, saya tahu bahawa pelajar-pelajar di sekolah saya adalah pelajar sekolah agama, menghafal Al-Quran. Tetapi mereka ada satu lagi sisi kehidupan. Mereka adalah tipikal budak-budak KL. Budak KL tu maksud saya termasuklah budak Bangi, budak dan juga keliling-keliling semua ni lah. Dan mereka ni ada cabaran kehidupan mereka sendiri. Jadi bila di sekolah, kalau cakap secara formal ni, dia tak masuk sangat lah. Saya kena cakap bahasa Perak dengan budak-budak ni, dengan bahasa yang nak bagi mereka ni nampak apa masalah yang mereka hadapi, yang saya nak kaitkan dengan tugasan kerja islah ni tadi. Saya telah ceritakan dalam kuliah yang terakhir hari itu tentang perbualan saya dengan anak saya. Saya minta dia terjemahkan dalam masa keluar dekat radio tu lagu Bruno Mars, Talking to the Moon. Saya tanya tajuk lagu tu, Talking to the Moon tu, kalau terjemah dalam bahasa Melayu apa dia? Jadi anak saya tingkatan 2 jawab, dia kata bercakap dengan bulan, atau bercakap kepada bulan. Saya kata boleh tak bagi terjemahan lain yang sedap lagi? Cakap dengan bulan lah. Itulah yang dia boleh fikirnya. Jadi dia tanya saya lah, kalau ayah yang terjemahkan, kalau Abi yang terjemahkan, Abi terjemah apa? Saya kata saya akan terjemah bicara kepada sang rembulan. Sama je, dia kata. Tak sama. Terjemahan saya walaupun maknanya sama, tapi terjemahan saya lebih sedap. Bicara kepada sang rembulan. Bulan tu boleh jadi rembulan. Bercakap tu ada perkataan lain maknanya sama dengan bercakap, iaitu berbicara. Dan adalah perkataan-perkataan yang lain. Jadi apa poinnya? Jadi saya beritahu pada anak saya, bila kamu tak boleh nak terjemahkan tajuk lagu tu kepada perkataan yang lebih, kepada ayat yang lebih cantik, inilah bukti paling kuat kenapa kamu tak boleh bercinta sekarang. Sebab kamu tak cukup perkataan untuk memuji girlfriend kamu. You ni cantik lah. Okay, next. Dah tak tahu nak cakap apa dah. Tapi kalau saya bercinta, saya cakap pada anak saya boleh tulis surat cinta 3 kajang. Saya puji girlfriend saya. Hidung mancung bagai seludang, pipi bagai pauh di layang, bibir delima merkah, rambut ikal mayang, betis bagai bunting padi. Kata-kata Melayu tu kan, siaplah 3 kajang. Tapi sebab kamu tak cukup perkataan, kamu tak boleh nak puji girlfriend kamu. Selepas 5 minit kamu bersembang, kamu sudah menjadi lelaki yang membosankan, dia menjadi perempuan yang membosankan. Maka dalam forum tu saya sebut, saya kata mungkin salah satu daripada sebab kenapa perceraian tu banyak berlaku ialah kerana tak pandai bergaduh. Orang sekarang tak erti gaduh. Apa maksudnya? Saya berikan contoh lah. Saya pun muda pun dah tak muda. Tuanya mungkinlah taklah tua lagi. Tapi saya kata sekurang-kurangnya kalau saya bergaduh dengan isteri saya boleh memanjangkan pergaduhan dengan isteri saya selama 3 jam. Lepas ni satu, lepas ni satu, ini jawab, ini jawapannya, ini hujahnya, ini sampailah hujung, akhirnya okeylah kita berdamai. Selesailah masalah. Tapi kalau sekiranya tak cukup perkataan yang menggambarkan tak cukup akal fikiran, nak gaduh apa? Inilah salah awak. Awak duduk rumah, awak yang patut jaga anak. Macam mana anak ni boleh jadi macam ni? Kata suami. Isteri balik. Awak lah yang salah. Awak suami kita keluarga. Kenapa awak nak lepaskan pada saya pula? Di mana awak selama ni? Awak yang salah. Suami tu tak, awak yang salah. Lepas 5 minit, aku ceraikan kau. Dah tak ada modal dah nak bergaduh. Tak ada modal nak bergaduh itu, tak cukup perkataan nak bergaduh itu adalah perlambangan kepada yang kat dalam kepala ni tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Bukan soal nak jadi doktor, bukan soal nak jadi engineer, bukan soal untuk boleh beli kereta dan rumah, tetapi boleh ke menguruskan
hal-hal kehidupan yang macam ni. Dan itu membimbangkan. Jadi saya cakap pada pelajar sekolah saya, korang tak boleh bercinta. Kalau tentang soal halal haram, tentang ikhtilat, itu banyak kali dah Ustaz sebut. Yang Ustaz nak sebutnya ni ialah, korang ni belum boleh bercinta. Budak lelaki nak bercinta dengan budak perempuan ni. Dah lah rambut busuk, loka berterabur, lipat kain tak reti, sidai baju tak pandai, masak jauh sekali. Boleh tak sabar tunggu dia jadi perempuan dulu? Yang budak-budak ni nak bercinta dengan budak-budak lelaki, pasal apa? Hebat sangat budak lelaki tu belanja kamu makan chicken chop. Duit bapak dia. Yang dia belagak sangat dengan handphone iPhone 6 dia tu, bapak dia beli. Sekupang pun dia tak pernah hasilkan daripada kerja dia sendiri. Kalau nak sombong, biar macam saya cakap kat sekolah begitulah. Handphone ni berpeluh bayar. Duit sendiri. Dalam bahasa yang lebih kasar lah, di hujung tu saya kata, spender pun muak beli. Ada hati nak bercinta pada umur-umur yang macam ni. Pelajar-pelajar pun insaf lah sekejap 3-4 hari tu macam tu. Lepas tu penin balik. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak patah balik sinilah. Dah hujung-hujung ni. Sangat membimbangkan. Bila mana jumlah perceraian sampai ke tahap itu. Apatah lagi lah dengan hal-hal yang lain yang tak naklah kita panjangkan. Maka ada sesuatu yang perlu dibuat. Ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk islah. Islah artinya memperbaiki. Dan untuk memperbaiki apa yang berlaku, masalahnya apa? Ditanya, kalau 323 bercerai, 320 didaftarkan menikah, kenapa jadi begitu? Adakah sebab ekonomi? GST tinggi sangat, pressure, tekanan ekonomi. Mungkin ada kebenarannya. Tapi masyarakat kita pernah hidup di zaman yang jauh lebih susah daripada keadaan yang ada pada masa ini. Tapi dia tak jadi macam tu. Dan itu menimbulkan kekhawatiran. Bila kita sungguh-sungguh fikir, dan kita rasa masalah tu bukan lagi masalah ekonomi, bukan lagi masalah politik, tetapi masalah yang mendasar, masalah yang jauh lebih ke dalam daripada kehidupan awam kita. Dan masalah itu ada kaitan dengan kemanusiaan anak-anak kita. Ada sesuatu yang mungkin tercicir daripada apa yang patut dikembangkan, iaitulah tentang akal fikiran dia.